Silakan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muhammad Haji Zawahir bin Haji Abdul Ghani, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang juga pengurusi Jawatankuasa Pertanian, Peladangan, Pengangkutan. Yang berusaha Dr. Saiful Izzah Abdul Kadir, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina Malaysia, Dr. Syahrul Akmar, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina, Pengarah-pengarah Jabatan Negeri ada JKR, Perikanan, ada DO, Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Yang Berhormat Datuk Ustaz Muhammad Azam, Esko Ugama. Tadi dia pergi ke e-sport. E-sport pun mahu. Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang datang ke Karnival pada tahun ini jauh dan dekat, saya ucap terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan. Kita ada rakan daripada Australia. Macam cowboy Saudara Olan Anwar dari Agri Meat Private Limited Melbourne yang diundang untuk berkongsi pengalaman dengan peternak-peternak. Saudara Olan ni orang pokok Senah. Bila lama dah duduk Australia jadi orang putih lah. Para peternak, hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian, tidak dilupakan makcik yang duk goreng cok cepedak tu. Itu yang menggoda sekali. Syukur kepada Allah SWT yang telah mengizinkan kita berada di sini sempena Karnival Kebajikan Haiwan, Himpunan Lembu Sado Melaya dan sambutan Hari Rabies Peringkat Negeri Kedah. Rabies ni saya pun tak tahu apa. Dulu mereka habaq ruminan, saya pun tak tahu ruminan tu apa. Saya kata kalau roman ada lah di sik tu. Kalau roman kan, ini ruminan. Kita pun pergi cari, rupanya haiwan yang ada 4 perut. Haiwan ruminan. Ayam bukan ruminan. Lembu ruminan. Saya ucap terima kasih di atas jemputan ini. Tadi ada e-sport. Ni lembu sado. Saya main rugby pula, betul-betul sado. Ada jemputan berlawanan rugby sempena Kedah Open di Merbuk. Lama dah tak main pun. Tapi kerana komuniti rugby ni dia bersahabat sampai ketua. Tak larat pun kena pergi lah. Rimbo lah mana boleh. Lari setakat boleh. Saya ucap tahniah kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Kedah, Dr. Syahrul, selaku penganjur utama, dan semua agensi negeri dan persekutuan yang bekerjasama dengan para penternak, para penaja dan jawatankuasa di agensi yang menjayakan program ini. Yang memeriahkan program ini adalah Himpunan Lembu Sado, termasuk dari luar Kedah. Saya dipahamkan oleh Dr. Timbalan Pengarah tadi, paling ramai bela lembu sado ni orang Kelantan. Lepas tu Terengganu. Saya harap lepas ni Kedah lah. Mula-mula kenal istilah sado. Saya pun tak tahu sado tu apa. Lama-lama duk fikir sasa dan bodoh ke? Siapa dia reka atau sado kan? Kan lembu tu gemuk-gemuk besar kan, berkutui-kutui. Tapi dia donyo tak kata apa kan. Orang tibai dia pun buat bodoh. Dia kata sado, sasa tapi bodoh. Saya harap tak betul lah sangkaan saya tu.
Siapa-siapa ada pengetahuan tentang sado, mai beritahu saya. Selama saya berpegang kepada sasa dan bodoh. Kita tak lalu tu sasa ni kena main gym. Dia kena pandai jaga kesihatan. Kelebihan lembu sado ni, dia satu nyawa dengan lembu kurih. Sama ya. Satu nyawa juga. Lembu kurih satu nyawa, lembu sado pun satu nyawa. Belah lembu sado, daging dapat banyak. Belah lembu kurih, daging dapat sikit. Beza dia tu lah. Saya harap industri peternakan lembu sado ni akan berkembang di negeri kita. Kerana lembu ni diternak untuk susu dan daging. Sekarang ni telah menjadi industri dalam pertunjukan, tarikan, pelancongan pun ada untuk tengok lembu. Penganjuran hari ini adalah amat signifikan kerana menghimpunkan 3 komponen, iaitu Karnival Kebajikan Haiwan, Himpunan Lembu Sado Melaya, sambutan World Rabies Day dalam satu platform yang menyatukan aspek pembangunan industri ternakan, pendidikan masyarakat serta kesedaran terhadap kesihatan awam dan kebajikan haiwan. Program ini beri peluang kepada masyarakat melihat uniknya potensi bakal lembu sado Melaya, malah menjadi medium untuk mendidik rakyat mengenai kepentingan menjaga kebajikan haiwan melalui aktiviti yang disusun atur, di samping mempromosi fungsi dan peranan veteriner memajukan sektor ternakan di Kedah. Ada banyak nas dan dalil daripada Al-Quran, hadis yang menekankan penting untuk manusia berbuat baik terhadap haiwan. Satu saja daripada nak kongsi ini daripada Abdullah bin Jabir radhiyallahu an, menceritakan Rasulullah masuk ke sebuah kebun milik seorang Ansar. Baginda melihat seekor unta yang kurus, lalu mengeluarkan air mata apabila melihat Nabi. Nabi mengusap belakang dan kepala unta itu hingga ia tenang dan kemudian berkata, "Siapakah tuan unta ini? Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah terhadap haiwan yang Allah jadikan milikmu? Sesungguhnya ia mengadu kepadaku bahawa engkau membiarkan ia lapar dan membebankannya dengan kerja." Hadis ini jelas mengingatkan setiap pemilik haiwan ternakan mengenai tanggungjawab menjaga ternakan masing-masing dengan baik dan sempurna, dan tidak hanya mengambil kesempatan dan kelebihan ke atas haiwan itu. Ini termasuk dalam soalan akhlak diri, iaitu belas kasihan sesama makhluk, bagaimana yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dalam surah Al-An'am ayat 38, Allah berfirman, tidak ada seekor binatang yang melata di bumi, dan tidak pula seekor burung yang terbang dengan kedua-dua sayapnya, melainkan kesemuanya adalah umat atau makhluk seperti kamu. Dalam agama Islam, menjaga haiwan ternakan bukan sekadar amalan yang baik, malah ia adalah ibadah dan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, menganjurkan program seperti ini adalah satu kegiatan baik untuk menggalakkan dan memakmurkan lagi industri peternakan. Saya pun ambil kesempatan ini juga untuk mengingatkan peternak-peternak di kampung-kampung, belah lembu jangan lepas. Belah Langkawi, Pulau Tuba terkenal dengan kek-kek di atas jalan. Langkawi ni banyak kebau. Bukan nak kata kat orang Langkawi dah. Tempat saya pun serupa juga. Dulu-dulu Bas Kelang lalu. Bas Kelang ni pukul 5 pagi lalu dah ambil orang kerja. Lembu dia tidur atas jalan. Sekali jalan 30 ekor. Dengan orang Kelang tak pergi kerja. Sayanglah 30 ekor. Kalau belah bola kandang tambah elok, selamat. Masalah dah lepas-lepas. Tidur atas batas. Orang Kedah ni jalan raya tu dipanggil batas. Tidur atas batas cik, belah dengan bas. Sayang ke lembu. Bawa 30 ekor kalau harga lah ni kali dengan 4 je. 120,000 jalan. Lembu tu pula dia bukan ada akal fikiran. Jalan tak tu tengah hari dia panas. Malam situ dia suam.
Sebab tu orang tua-tua dulu belah lembu, buat kandang. Petang-petang cari tunggui kayu, cari kayu api, bubuh api. Bukan sekadar nak hambat nyamuk, tapi nak memanaskan haiwan tu. Tu orang tua-tua ajak kita. Mari generasi selepas pada tu, belah lembu nak cari untung, lepaslah kebun kawan. Kalau kawan tu sawit, tak apa, dia jalan kat bawah, makan rumput dalam tu. Kena lalu kat bawah menyedai orang, dengan spender, dengan sarontek semua dia balas, duduk dalam perut. Lah ni sungguh kat kampung jadi aku tu. Kita sembelih lembu rebah. Sembelih. Depa kata tak tahu jadi apa, Pak Lang tolong sembelih lah lembu. Pak Lang pun tak ada golok. Asah parang bodoh. Ni cerita betul. Asahlah parang duk pergi melaki tu, duk pergi melebas tu. Asal-asal pergi goyok alah lembu tu. Tak tahu pasal apa duk sihat lah elok, tiba-tiba rebah. Bila mai belah perut tuan-tuan, dalam tu ada tali plastik. Plastik melerah, plastik biru, plastik hijau. Spender, sarontek, semua dah. Kentola apa dah. Makan lembu. Ini bukan jaga kebajikan. Puak tu pula basuh benda-benda tu semua. Sabun bilah tak habis. Sabun ni sifat dia masin. Sekali dengan peluh lah. Lembu lalu-lalu, cun-cun tengok masin. Hantam tu. Dia belik dalam perut lembu. Jadi, belah kambing. Lepas ke orang makan pucuk ubi. Kambing tuan-tuan makan pucuk ubi kembung. Perut dia kembung. Tak boleh piah. Duk bek-bek daripada buah golok lah. Jadi tuan-tuan semua, kita kat kampung ni belah haiwan jangan lepas. Tamat elok-elok. Buat kandang bagi. Kalau kita ada ladang kebun sawit 5-6 kelong, tak apalah buat pagak sawit tu, pas dalam tu tak apa. Jangan makan hak kawan. Kawan tu tanam pokok bunga, beli pokok mahal-mahal, tutup dengan lembu. Kamu tak marah, berkeli, riuh hendak sekampung. Orang dulu pula ganas. Ni kok Australia tak ada ni cerita ni kok ni lah. Dia hangat, kawan tu tak mengaku tak lembu dah. Dia tunggu lah. Tunggu, lembu tu main dia tuan cuka. Tuan cuka merah belakang lembu kan lah. Berbulan-bulan lembu tu derita. Mau tak derita duk ragut kain baju dia. Habak kat tuan dia kata bukan hak aku. Tuan cuka tu baru berkali. Tuan cuka lembu aku. Itu hang tak mengaku. Hak ganas lagi tuan-tuan, dia takek ketin habis. Lembu ni satu kaki putus ketin. Tak berjalan lah lembu tu. Tak berjalan, kena sembelih lah. Itu cerita orang belah lembu kat belah kampung-kampung. Saya harap dengan pendidikan, penternakan dalam industri ini akan mengubah budaya penternakan di kampung-kampung, di tempat kita. Belajar untuk menjadi sektor ternakan sebagai satu industri. Lagu mana orang buat kandang, lagu mana orang pergi ceruk rumput. Orang belah ni disiplin, dia pergi ceruk rumput, balik buh dalam tu. Ini dah, dia suruh lembu tu pergi ceruk rumput sendiri. Lembu tu balas kat kawan semua. Imam Syafi'i, bila dia mengapai, tak ingat. Dia pergi tanya Tok Guru dia, pasal apa saya apai tak ingat? Dia kata, makan apa? Dia kata, aku dah minum susu. Dia pergi cek susu tu pada mana. Pergi usai susu tu. Usai susu tu daripada kambing. Pergi tanya tuan kambing, hang belah kambing hang macam mana? Kambing lepas, makan hak orang. Imam Syafi'i cek sebelah tu. Pasal kambing tu minum, makan hak orang. Jadi susu. Susu tu orang minum. Jadi, ngapai tak ingat? Itu penting. Islam hajak dah semua ni. Sebab nak belah haiwan. Nak jaga kebajikan. Nak pastikan haiwan tu beri manfaat. Elak mudarat. Janganlah kita belah seronok-seronok. Nak ambil untung, tanggungjawab tak ada. Jadi alhamdulillah. Tahun 2026 ni tak ada lah kek panas tu tengah jalan lah. Kita lalu pagi-pagi duduk berasak weh. Macam-macam saya. Ada berketui, ada bertompok, ada bertambut. Lembu dia hantam atas jalan. Kita pun tinih. Nak pergi sekolah. Tinih-tinih dia merecik kena kasut habis. Tak pergi sekolah. Okey, tinih tak lembu. Lah ni tak ada lah. Saya harap dengan pendidikan
Jabatan Veterina, kesedaran yang tinggi, semua pihak lah daripada pegawai daerah, PBT untuk mengawal perkara seperti ini akan menjadikan sektor peternakan haiwan di Kedah ini sektor yang memberi pendapatan dan juga memudahkan, menyenangkan semua orang. Tuan-tuan sekalian, melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina, kerajaan memperuntukkan 6 juta setiap tahun untuk melaksanakan projek di bawah bajet pembangunan negeri. Peruntukan ini termasuk bagi perolehan membekal semen berkualiti, peralatan teknologi pembiakan dan pelbagai kelengkapan yang diperlukan untuk mengukuhkan pelaksanaan program di bawah Jabatan Veterina. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh penternak yang selama ini menunjukkan komitmen, kesungguhan dan semangat yang tinggi untuk memajukan sektor peternakan di Kedah. Pengorbanan peternak yang tidak mengenal erti penat dan lelah daripada peternak bermula secara kecilan sehinggalah menjadi peternak komersial amatlah dihargai. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran seperti peningkatan kos pengeluaran, perubahan iklim dan ketidaktentuan ekonomi, para peternak terus berusaha meningkatkan pengeluaran untuk memastikan bekalan makanan negara sentiasa mencukupi dan ini amat dihargai oleh kerajaan negeri. Program ini bermula tahun 2022, ini masuk tahun yang kelima. Justru kerjasama erat antara Jabatan Perkhidmatan Veterina, agensi-agensi kerajaan, penternak, sektor swasta dan juga usahawan patutlah diteruskan untuk menghebatkan lagi program ini pada tahun hadapan. Kejayaan ini perlu konsisten dan untuk membuktikan bahawa semua pihak sentiasa berganding bahu memainkan peranan masing-masing. Panjang ada tulis. Sebelum mengakhiri ucapan, mana melawak tadi tu. Kalau lucah minta maaf. Dia bahasa orang Kedah ni, itu bukan lucah, itu real. Real. Belah-belah lampu Adam dah tu. Nak kata apa lagi? Saya ucap terima kasih kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina. Dulu orang panggil Jabatan Haiwan kan, no? Jadi orang kerja Jabatan Veterina dia panggil haiwan lah. Orang haiwan dia panggil. Dulu. Dia tukar veterina ni nak sebut tak pandai. Sebut veterina itu bunyi. Kerja Jabatan Haiwan panggil haiwan. Orang kampung ni macam-macam lagu tu lah. Dia tak erti sebut veterina, tak erti sebut. Sebut Jabatan Haiwan juga. Saya ucap terima kasih di atas semua agensi dan jabatan yang telah memberi komitmen bersungguh-sungguh untuk memajukan semua sektor yang ada di Kedah ni. Semoga pada hari-hari yang mendatang, semua sektor yang ada di Kedah, terutama dalam sektor pertanian, peternakan ni akan berkembang pesat. Di samping kita mengeluarkan padi, kita mengeluarkan juga lembu dan daging dan susu. Di samping kita juga akan berubah menjadi negeri industri. Ramai orang cemburu biar pergi kat depan lah, nak buat macam mana. Cakap sikit pun kena marah. Orang beri perhatian besar kepada negeri kita kerana kita ada semua. Kita ada semua ramuan untuk menjadi negeri yang maju dalam semua sektor. Mari kita pulun memajukan negeri kita. Abaikan saja cakap-cakap yang tidak menyenangkan kita. InsyaAllah kita akan berjaya. Sebelum mengakhiri ucapan, saya ucap setinggi tahniah dan penghargaan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Kedah, semua agensi yang terlibat, para penaja, rustia, para peternak, para peniaga dan semua pihaklah yang menjayakan program ini. Semoga mendapat keberkatan dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan segala sukacitanya merasmikan Karnival Kebajikan Haiwan Himpunan Lembu Sado Melaya sambutan World Rabies Day peringkat negeri Kedah tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri. Datuk Seri dipohon kekal di pentas. Majlis juga